harga dia macam Proton Saga. Harga dia sekarang macam Proton Persona. So, anda beli dia atau beli Saga atau Persona, anda sendiri buat keputusan. So, kenapa hari ini bos nak recommend Proton Perdana? Okey, sebab dia punya design, dia punya suspension, dia punya engine, dia punya gearbox semua sama dengan Honda Accord. So, you nampak logo memang Proton, tetapi dia dalam punya barang-barang, okey, tekan-tekan 90% memang ikut Honda punya barang. So, kenapa bos high recommend dia? Sebab Proton Perdana, dia punya harga berapa? You orang pergi online check, 100,000 lebih. Tetapi, sekarang tahun dia 2016. Kata lama, tak lama. Harga dia turun sampai macam mana? On the road, 29,000 anda sudah boleh dapat ya. Cuba anda compare dengan kereta baru. Ini first owner sudah rugi berapa? Sudah rugi 80% guys. Cuba fikir hari ini, kalau anda beli kereta baru, anda pakai 7 tahun, 8 tahun, anda jual, anda mau rugi berapa? So kenapa? Oh, bos dia cakap, used car, kereta second hand ada kereta second hand punya kelebihan. Bukan cakap kereta baru tak baik. Kereta baru baik. Cuma tengok apa barang anda yang nak. Betul ke tidak? Macam saya, macam bos dia. Oh, bos dia memang pandai kira ya. Betul ya, pandai kira ya. Oh, kalau pakai kereta kalau lama-lama jual rugi banyak, memang rasa hati sakit. Betul ya? So, ini kereta lah. Oh, mungkin orang boleh fikir. Sebab, kalau anda beli, pakai lagi 3 tahun, 5 tahun anda jual, pun tak rugi banyak. Bagi anda rugi habis, anda pun rugi tak sampai 30,000. Tapi kereta mana mungkin rugi habis? Tengok macam ni ya. Guys, kalau you pakai lagi 3 tahun, katalah rugi separuh. Anda baru rugi tak sampai 15,000. Betul ke tidak? Mari tengok dalam punya condition. Jangan ingat kereta second hand, barang tak baik. Jangan ingat kereta second hand tak boleh beli. Tengok anda beli dengan siapa. Yang paling penting, anda kena pandai pilih used car. Okey, macam dalam punya condition macam mana? Leather seat, steering, dashboard, atas bumbung, semua cantik. Okey, so ini kereta tengok Kalau anda nak jalan jauh, betul ya? Belakang kalau bawa you punya family, pergi Genting Highland, pergi Cameron Highland memang selesa lah. Sebab dia cukup luas, cukup besar, cukup panjang. Betul ya? Dan paling penting, cukup selamat. Okey, ya mari tengok belakang dia. Walaupun tahun sudah 2016, tapi you tengok design dia masing sangat premium. You macam mana tengok pun ini kereta ada standard ya. So guys, hari ini bos saya tanya anda. Kalau anda beli Saga, pun mau 20,000 lebih. You beli Persona pun mau 20,000 lebih. You beli Myvi, tengok tahun mungkin mau 30,000 lebih. Anda macam mana pilih? Kalau bagi bos saya mungkin bos saya akan pilih dia. Sebab dia luas, besar, panjang. Betul ya? Dan paling penting, kereta baru 100,000 lebih. Macam mana kereta baru 100,000 lebih, mesti ada kualiti dia. Kualiti dia, faham tak? Walaupun dia sekarang sudah second hand Kalau hari ini anda nak beli kereta yang berkualiti macam mana, datang JB Auto. Bos saya di sini, tunggu anda. Bye.